untuk pemasangan GPS OBD ni ada satu risiko, iaitu GPS tersebut boleh dijumpai. Tapi function sebenar OBD port adalah kita nak mengelakkan kes seperti ini, number of registered key codes. Tapi dekat sini dia tulis ada 3. Apa bermaksud 3 tu? 3 tu bermaksud ada lebih daripada yang anda semua sangkakan. Sebagai contoh, dekat tangan anda ada satu kunci utama dan juga satu kunci spare. Itu dah 2 kunci. Tapi bila check dalam sistem ada 3. Mana datang lagi 1? Anda semua tak pernah copy kunci kereta. Ekstra 1 tu mana datang? Untuk mengelakkan kes-kes seperti ini terjadi, anda boleh datang ke EasyTrack dan buat pemasangan CAN bus interceptor. Kebanyakan kereta baru dia akan ada OBD port lah. OBD port boleh digunakan untuk pasang GPS juga. Tapi untuk pemasangan GPS OBD ni ada satu risiko, iaitu GPS tersebut boleh dijumpai. Tapi kalau anda semua nak pasang untuk monitor pergerakan kereta, contohnya kalau anda semua nak pasang untuk monitor mak ayah dekat kampung, takutlah berlaku apa-apa dalam kereta dan sebagainya, tak tahu diorang ni pergi mana, boleh pasang OBD port ni. Tapi function sebenar OBD port adalah untuk connectkan sistem kita punya device ke sistem electrical kereta tersebut. Jadi bila kita dah ada device untuk connectkan dekat OBD port, kita akan dapat akses kepada sistem kereta. Enjin kereta ni buat tahun berapa, kod kunci tersebut, immobilizer kunci tu macam mana nak buat. Kita boleh copy, kita boleh register kunci lagi satu dan sebagainya. Macam-macam kita boleh buat dengan OBD port ni. Sebab tu OBD port ni diwujudkan untuk memudahkan kerja. Contoh kalau anda semua pergi service center kan,